kes luar biasa Muhammad Qasim terus mencabar kepercayaan dunia terhadap penuaan dan biologi. Pada zaman di mana pemindahan rambut, terapi hormon dan pembedahan menguasai industri anti-penuaan, transformasi semula jadi yang berlaku kepada beliau menjadi satu tanda bahawa alam semula jadi, apabila digabungkan dengan rahmat ilahi, mungkin memiliki kuasa yang jauh lebih hebat daripada apa yang kita bayangkan. Pertumbuhan semula rambut, peningkatan jisim otot dan perkembangan tubuh pada usia 49 tahun adalah sesuatu yang secara saintifik dianggap mustahil, namun ia sedang berlaku di hadapan mata kita. Bagi mereka yang sepenuhnya bergantung kepada kaedah moden, pengalaman Qasim menjadi satu cabaran besar yang memaksa para pakar berfikir di luar kerangka biasa mereka. Ini adalah isyarat bahawa kefahaman kita tentang tubuh manusia masih terhad selagi kita tidak mengiktiraf peranan unsur rohani dalam kehidupan.